asam pedas tetel Asam pedas tetel. daripada resipi Johor. Johor. Masuk apa dulu? Cili Puan? kering. Oh, cili kering. Untuk asam pedas Johor ni apa beza dengan asam pedas yang lain, Puan? Asam pedas Johor dia memang semua bahan-bahan dia tak ada macam rempah-rempah. Dia Okey. lebih kepada macam bawang, cili kering, macam tu. Alright. So dia akan masak dengan pecah minyak lah. Dia menggantal lah. Menggantal. Wajib lah. Wajib dia guna kusum. Daun kesum Ha. Ini pun wajib kena ada juga lah. Kena ada santan ni. Ha. Dia kurangkan bau hanya daging. Daging. Bukan tetel. Fresh lah ni, Puan? Ni fresh. Bukan yang frozen punya lah. Alright. Naik bau ni saya pun dah terlanjur dah ni. Selain daripada daging tetel, ikan pari lagi apa yang ada? Siakap. Siakap pun ada. Alright. So, jenahak pun ada. Jenahak pun ada. Nak panas lagi lah. Asam pedas ni datang set dengan nasi lah. Betul. Kita Alright. ada satu set dia dengan nasi. Datang dengan Ikan masin. ikan masin, Timun. timun, dan udang. padang. Alright, salad ada timun. Ini apa, Puan? Sambal belacan. Sambal belacan. Ni memang sedap. So, kita kena makan dengan dia lah. Alright. Oh, dia ada keropok juga. Ya, Besar-besar ada keropok dia. lah. Alright. Macam ni berapa, Puan? Sini baru RM15. 15 saja. betul. Kat mana nak dapat, Puan? Danish Village Cafe, Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Waktu operasi? Pukul 2.30 sampai 11. Alright.